Budin! Tolong, Budin. Tak guna awak pukul dia. Kalau bertemu sebelah tangan, takkan jadi, Budin. Woi! Budin! Woi! Cik Rafiq. Apa ni Cik Rafiq? Takkan Cik Rafiq nak lepaskan lelaki yang dah hancurkan hidup Cik Umairah? Umairah dah rosak, Budin. Apa lagi yang nak pertahankan? Tak, Cik Rafiq. Cik Umairah tu perempuan yang baik. Dia tahu jaga maruah dia. Dia cuma kena perangkap sekarang ni. Cik Rafiq tengok. Dia tak bangun lagi tu, tak sedar lagi tu. Mamat tu kata memang diorang ambil pil hayal. Hei, Dahlia. Dahlia, kau tolong bagi tahu cerita hal sebenar. Lia tak tahu pula. Maira suruh Lia booking bilik. Lepas tu suruh Lia tunggu kat bawah. Lia ikut je lah. Kau kenal Mamat tu kan? Mana ada? Habis tu kau tahu nama dia? Maira. Dia yang sebut nama lelaki tu tadi bila lelaki tu sampai. Cik Rafiq, tolong. Cik Rafiq, diorang tak bercinta, Cik Rafiq. Sekarang ni Dahlia dengan Mamat tu dah buat cerita. Awak ada bukti? Ada. Hasnah, dia yang suruh saya datang sini. Dia dah cerita semuanya pasal rancangan setan dia ni. Saya kena tanya Mami dulu. Suka.